Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita untuk perlawanan hari perlawanan yang ke-29 Liga A1 Semi Pro 2025-2026. Pasukan Immigration FC sebagai pasukan tuan rumah melayan kunjungan pasukan Kelantan Red Warrior FC dari Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru. Kita bawakan perlawanan Immigration FC 2 dan juga Kelantan Red Warrior FC. Merupakan pemain untuk Kelantan Red Warrior FC tidak dapat diturunkan bergantungan menerima layangan kad merah pada perlawanan tempoh hari, dan pengadil Khairul Anwar telah pun meniup whistle panjang untuk memulakan perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat. Dan kini Muhammad bergandingan bersama Arham Kushairi melancarkan satu serangan mencari Iskandar Shah, dan adanya bendera di pasukan KRWFC. Sekali lagi Said Khamis, dia beri kawalan yang begitu ketat oleh pertahanan, dan ada ruang untuk Immigration FC 2 menerusi pemain berjersey nombor 17 Muhammad Hazim pun merekodkan 4 jaringan untuk KRWFC, dan Said Khamis bertindak dengan begitu pantas, cuba melawan kawalan, tidak berjaya. Adanya satu serangan balas yang dilakukan Fazli Ghazali, kini cuba cutback ke belakang, namun Izharul Adli lebih pun bersedia. Ada kawalan yang diberikan oleh pemain ini, berjaya lah satu lorongan ke belakang. Ada ruang ketika ini untuk disudahkan, namun tidak untuk sepakan penjuru. Dan kini Syafiq Afifi Suhaimi bertindak dengan begitu cemerlang. Sepakan susulan yang ketiga. Haikal Daniel. Baik, Manuel Barca, ada ruang dan peluang. Ball! Satu jaringan in swinger yang cukup baik lakukan, disempurnakan, diterjemahkan dalam bentuk jaringan daripada pemain Kelantan Red Warrior FC Emmanuel Embarga Junior di minit yang ke-30. Sedikit kecuaian daripada pertahanan Immigration FC 2 memberi ruang kepada Emmanuel Embarga Junior untuk merekodkan jaringan yang ke-31 rekod peribadi dalam kancah saingan Liga A1 Semi Pro. Kita lihat ulang tayang tandukan Fazli Ghazali. Adanya dua pemain yang cuba menghalang percubaan itu. Pemain berjersey 5 saya kira Afiq Azwan dan juga Arif Ilham, namun tidak berjaya untuk menidakkan kemampuan yang dimiliki oleh pemain sensasi Kelantan Red Warrior FC. Dilemparkan terus, hantaran untuk Arham Kushairi. Adanya larian daripada belakang, namun tidak berjaya. Mungkin akan ada satu percubaan terus. Syafiq Afifi. Bola tinggi untuk melepasi Filipi Dilema, dan kini Zashraf Zulkifli. Ada ruang untuk Embarga sekali lagi. Wow. Percaya di Ghazali. Dan kini Immigration FC 2 melakukan satu serangan balas menerusi Furqan Biazri. Cover up yang cukup penting daripada untuk Zashraf Zulkifli. Fazli Ghazali yang tidak berjaya, dan adanya satu pertembungan di seberang sana. Layangan kad kuning yang pertama untuk pemain Kelantan Red Warrior FC dengan bersama Filipi Dilema. Permainan diteruskan. Hafiz Kamal, mungkin keadaan pada yang sedikit licin, menyukarkan untuk melakukan satu sepakan, dengan sekali lagi dia tergelincir dengan satu percubaan terus.
yang membasahi bumi Stadium Sultan Muhammad Kota Baru dengan aksi separuh masa kedua baru saja dimulakan dengan satu peluang untuk Embarka. Sekali lagi Emmanuel Embarka Junior melepaskan rembatan dan lebat kini di atas padang dan terus bertindak dengan begitu cemerlang. Masih dalam kawalan Ashraf Zulkifli untuk Filipi dan Dada Musa. Baik, satu percubaan menerusi kaki kiri dalam keadaan padang yang sedikit basah. Begitu juga Embarka sekali lagi menerusi kaki kiri dari Michael Daniel. Satu bicycle kick untuk membuat clearance yang cukup penting. Dan kini Said Khamis, peluang yang terhitam. Namun bahaya ketika ini untuk Said Khamis melepaskan satu ledakan menerusi kaki kiri. Ada ruang untuk jaringan berlaku, namun Immigration FC datang lagi dan peluang 3,049 orang yang hadir ke Stadium Sultan Muhammad keempat pada malam ini untuk memberikan sokongan kepada pasukan Immigration FC 2. Begitu juga KRW FC berjaya menyelamatkan seketika pintu gol Immigration FC 2. Sekali lagi percubaan menerusi Fazli Ghazali antara mencari Filipi dan Dada Musa. Dan sekali lagi satu KRW FC. Rizwan Muda melakukan satu deliver. Peluang sekali lagi untuk Nur Zaiful, berjaya diselamatkan oleh Benten. Dan kini Emmanuel Embarka Junior dan itu dia tiupan whistle panjang yang dibunyikan oleh Khairul Anwar bin Abdullah untuk menamatkan aksi di Stadium Sultan Muhammad keempat. Kelantan Red Warrior FC berjaya menewaskan Immigration FC 2 dengan jaringan tunggal yang dilakukan oleh Emmanuel Embarka Junior di minit yang ke-29.